dan login masuk menggunakan email masing-masing. Microsoft Teams ini akan bawa anda kepada home screen. Home screen menunjukkan email anda. Sekiranya anda ada kerja mode, home screen ni akan keluar terpapar pada favorite ataupun chat lah, sekiranya ada orang chat. Di tepi ni terdapat email ataupun Google Meet, calendar, dan People, Copilot ataupun pengguna AI yang boleh dibantu untuk menggunakan kita punya Microsoft. Dan Copilot ni digunakan untuk membantu bertanya maklumat ataupun membuat sebarang informasi lah. Dengan bantuannya, kemudian bawah Copilot ada community. Di bawah community ni menunjukkan sekiranya cikgu ataupun pensyarah ingin bangunkan community ataupun satu grup yang bahasa mudah adalah grup kumpulan mengikut subjek-subjek, boleh membangunkan melalui community. Kemudian adalah kalender. Kalender ni dia selalu digunakan untuk buat reminder lah. Contohnya kalender ini juga kita boleh save tarikh. Seperti contoh saya buat ini adalah save tarikh pada 7 bulan 7 2026, iaitu mesyuarat bersama pensyarah. Kita boleh rename tarikh tersebut, iaitu mesyuarat bersama pensyarah. Email, enter email anda, kemudian set tarikh dan location dan sebagainya, dan save. Sama ada save ataupun saya buat contoh ni, save. Okay, dan meeting is creating, boleh send pada Meet yang boleh join Meet now, menunjukkan hari Selasa pukul 11 auto email Meet akan terbuka. Dan aktiviti, sekiranya ada aktiviti seperti assignment, pensyarah boleh tengok. Dan di sini adalah chat box. Sekiranya seorang pensyarah atau guru ingin buat pengumuman ataupun arahan, boleh chat pada box ni seperti sila buat tugasan yang dia beri, dan semua pelajar akan terima chat yang sama lah. Tidak perlu personal mengikut kelas-kelas ataupun sebagainya. Okay, lepas tu all contact ni boleh invite pelajar ataupun orang lain untuk join kita punya Teams melalui QR ataupun email. Dan di sini kita boleh tengok chat ataupun notification yang menunjukkan saya telah menyuruh pelajar tu membuat tugasan.